Jadi sampai anak balik mak, Umi, tahu tak ustazah kata kan, Umi nyanyi duit tu duit haram. Budak umur baru 8-9 tahun, anda nak cakap apa bagi dia faham Pak ni? Serang lah. Yo, kiss him China, check it now. It's Samaza, bite out the bottle. Wow. Update logic straight to your screen. Kasim Channel, Paddington, paling clean. Buka mata, buka phone. Berita panas, jangan stay alone. Kasim Channel, mula sekarang 1 minit terus datang. Penyanyi dangdut terkenal Ani Mayuni meluahkan rasa terkilan apabila anak-anaknya yang pulang dari sekolah dikatakan menerima pandangan daripada guru yang mempersoalkan sumber rezekinya sebagai tidak halal. Menerusi perkongsian di Audiosia Kita-Kita Aja, Ani Mayuni atau nama sebenarnya Aisyah An-Nur Osman mengakui tergamam apabila anaknya yang masih kecil memberitahu bahawa karier dikatakan membawa kepada sumber rezeki yang tidak halal. Bila anak balik rumah, dia cakap, "Umi, tahu tak ustazah kata Umi menyanyi duit itu adalah duit haram." Anak yang baru umur 8 tahun, saya tak tahu nak cakap apa bagi dia faham. Tambahnya lagi, dia mengambil pendekatan untuk menenangkan keadaan dengan meminta anak-anak agar tidak membalas kata-kata tersebut kepada guru mereka, sebaliknya hanya berdiam diri. "Saya cuma psycho balik anak-anak dan cakap tak apa, apa ustazah cakap awak diam saja, jangan jawab apa-apa. Doa yang baik-baik saja. Manalah tahu nanti Umi dapat kerja lain." Macam itu sajalah yang saya bagi anak-anak faham. Dalam pada itu, pelantun lagu Dasar Buaya Cinta mengakui dia memilih untuk tidak terlalu menonjolkan anak-anak di khalayak umum. "Sebab itu bila anak-anak saya di sekolah, mereka nak ambil hadiah atau dapat anugerah pelajar cemerlang ke atau apa sahaja, saya tak nak pergi. Sebab itu saya tak pernah share anak saya dalam media sosial, saya tak nak." Dalam pada masa yang sama, Ani turut mempersoalkan dirinya sendiri sama ada menjadi seorang artis itu satu kesalahan sedangkan bakat yang dimiliki merupakan kurniaan Allah. "Kadang-kadang saya rasa salah ke menjadi seorang artis sebab ini pun bakat datang daripada Allah. Niat saya cuma nak sara untuk keluarga dan untuk kita nak survive dalam kehidupan, bukan kita nak buat benda-benda yang tak elok." Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.